sebab suami saya tak sokong saya nak teruskan baby ni. Dia banyak kali suruh saya beli pil Gugur. untuk buang pil gugur. Dia suruh cari kat mana-mana je, TikTok ke Shopee ke mana-mana, dia jadi suruh saya makan juga. Okey, dia tak silap saya lah, tapi saya tak tahulah kan. Kalau bawah 3 bulan tu sebenarnya boleh lagi ke? Boleh lagi tak silap. Bawah 3 bulan. Boleh lagi, cuma diorang cakap risiko tu Risiko mungkin untuk akan isteri. melibatkan nyawa saya. Betul. Oh. Risiko. Risiko. Jadi okey, saya dapat rasa yang ada benda yang awak tak keluarkan daripada hati awak. Apa lagi nak Apa cakap? yang awak cakap je, awak luah je dekat sini, tak ada siapa tahu. Janji awak keluarkan benda Saya stres sebab saya kena uruskan hal rumah sorang-sorang. Okay. Saya macam, kerana rumah selerak dia jadi baran. Itu saya pernah tak kemas dapur je saya tak kemas. Saya betul-betul tak larat sangat sejak mengandung ni. Saya start ada alahan. Dia tengok saya macam makin malas nak buat kerja ke apa, saya tak tahu. Sebab saya mengasuh, kadang saya tak sempat nak buat semua benda sekali. Cuma saya harap macam dia balik kerja dia boleh tolong saya ke, tapi tak. Itu saya cari, saya pergi dapur, saya ingatkan dia dah kemas semua barang-barang tu. Macam kuali semua, tapi tak, dia buang dalam tu sampah semua sekali. Kuali-kuali pun buang? Ya, saya paksa kutip balik semua tu sebab memang tak ada barang apa dah. Tapi paksa korek balik sampah tu, ambil balik. Sebelum pregnant tu dia tak macam tu? Tak, dia tak. Sejak saya pregnant, mungkin dia tengok saya macam malas ke apa. Dia tak tahu saya penat ke, dia tak pernah tanya. Awak pernah tak macam Tak berjumpa? pernah. Awak pernah tak ada satu time tu awak bercakap deep talk dengan suami ke? Kami disclaimer awal, kami bukanlah pakar dalam bercinta, kami pakar waktau je sebenarnya kat sini. Cumanya kita bercakap berdasarkan reality life. Korang pernah tak macam deep talk dua-dua? Bercakap like hati ke hati dengan suami berhati-hati dengan awak? Pernah cuba cakap, tapi dia ego. Dia tak boleh nak cakap dengan orang yang ego ni, memang always dia yang akan menang. Macam tu. Dia pun akan bagi alasan yang sama, dia penat dekat tempat kerja. Macam tu. Awak rasa... Tapi saya memang setiap hari saya akan penat sebab waktu macam weekend kan orang tak kerja, tak ada anak asuhan datang. Saya still tak boleh rehat, saya kena jaga anak-anak, masak untuk dia. Tapi dia boleh tidur.